Cerita Kita. Bahagian 1. Aisyah, kau janganlah goyang tangga ni. Aku naik kat sampai mati ni, bukan sampai hidup. Kejap Nadi, aku tengah screenshot. Kau tu lah, dah tadi tak siap-siap. Tadi tu kau delete macam mana sebenarnya? Tadi ni dah ada kasar, pendek pula tu. Siapalah yang potong tadi ni pendek sangat? Aku yang potong. Sebab tadi aku guna sikit buat ikat kotak barang aku. Okey apa? Cimat. Oi, terkejut aku. Kalau aku jatuh ni, siapa nak ganti kaki aku? Kau nak jadi kaki aku ke, Mon? Bising dah korang ni. Nak pasang spanduk je pun macam nak bina stadium. Adi, tepi sikit. Aku nak letak kita kat situ. Amboi, actionnya dia. Iman, tonggas ni dah habis lah. Bunyi dia pun dah semput-semput. Aku rasa kalau buat goreng telur pun belum tentu masak ni. Ya ke? Aduh, macam mana ni? Kedai runcit bawah tu dah tutup ke? Biar aku pergi beli. Aku bawa motor jet. Sekejap je sampai. Kurang. Ni ada roti canai lebih tadi aku beli. Makanlah dulu buat alas perut sebelum kita berperang sahur esok. Bulat, kau ni tak ada kerja lain ke saya makan? Ni, tolong aku angkat periuk ni. Kau tu tenaga banyak. Asyik simpan mood apa? Aku simpan tenaga untuk sahur lah. Esok kalau aku lembik, siapa nak habiskan lauk pauk Iman yang sedap ni? Semua diam. Diam. Pakcik tu dah nak keluar. Baik, mengisytiharkan bahawa tarikh permulaan puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia jatuh pada hari esok. Alhamdulillah. Yes, esok puasa. Aku dah pergi update status sekarang. Marhaba ya Ramadan. Pauzah batin guys. Okey, pengumuman dah buat. Sekarang, aku nak buat jadual bilik air. Memandangkan kita ada ramai orang, esok pagi pukul 4 pagi semua kena bangun. Siapa lambat, dia mandi paling akhir. Mana Adil? Aku selalu bangun lambat. Sebab tu kau kena tidur awal lah, pendek. Jangan nak main game sampai pukul pagi. Kau pun sama. Ingat aku tak tahu ke kau selalu scrolling Instagram orang tengah-tengah malam? Mana ada? Aku baca zikir lah. Dah. Jom kita naik sama-sama. Rudy, kau ni agak-agak lah. Bagilah aku batas biji. Sejuk lah tidur kat depan sini. Gunalah beg sekolah kau tu buat bantal. Siapa suruh tadi kau tumpahkan air sirap atas katil aku? Mana aku sengaja? Comot yang langgar. Mana aku sengaja? Cuma dia langgar. Dah lah tu Ali. Jomlah tidur. Esok pagi nak kena bangun sahur lagi. Aku dah set alarm kuat-kuat ni. Kalau kau tak bangun juga, aku pasang bunyi sairan seambulan kat telinga kau. Sedanglah kau tu tidur mati. Yelah. Selamat malam semua. Selamat puasa korang. Ali, tutup lampu tu. Membazir elektrik. Ya, nak tutup dah ni. Aduh, apa benda bising sangat tu? Jet, tutuplah radio tu. Aku nak tidur dah. Ali, bangun Ali. Tu bukan radio. Tu nyawa kita. Kalau tak bangun, esok kau melarat lapar. Kejap dah. 5 minit lagi. Cut, jangan gerak. Aduh, sakit dah. Pukul berapa ni? Oi, siapa kat dalam tu? Aku dulu dah. Siapa cepat dia dapat lah. Kau pergilah basuh muka kat singgih dapur tu. Aku nak mandi wajib je. Masuk aku mandi pagi. Mana Adin? Kau mesti dah bangun lama kan? Saja je tunggu aku bangun baru kau masuk. Dia tahu lambat. Bangun awal. Pendek. Kau cakap apa? Buka pintu ni sekarang. Rudy! Ali, Rudy. Kalau aku dengar lagi bunyi bising, aku simbah korang dua-dua dengan air ais ni. Pergi dapur sekarang. Iman dah siapkan makanan. Baik, Aisyah. Iman, ada sambal bilis tak? Rasa macam kosong lah hidup ni kalau tak ada sambal. Bulan, mata tu buka lah.
Kau makan tu ke? Kau tengah mimpi makan. Tu roti, bukan bantal. Selamat pagi semua penunggu sahur. Iman, hari ni kita makan apa? Harap-harap bukan nasi goreng gosong roti semalam Oi, kau mengata aku je. Ataupun kau nak aku sumbat mulut kau dengan kuat telur ni? Dah. Jangan gaduh. Ni, ke rumah. Makan ni dulu. Bagi tenaga. Guys, aku ada buat satu gadget baru untuk sahur ni. Nama dia Auto Feeder 2.0. Dia boleh suap nasi terus ke mulut kalau kita malas nak angkat tangan. Kai, jangan macam-macam. Kita nak makan sahur, bukan nak buat eksperimen sains. Kenapa nasi aku warna hitam ni? Iman, kau letak dakwat sotong ke dalam nasi? Ya Allah, Ali, itu kopi. Awak tuang kopi dalam nasi awak. Dah. Makan cepat. Lagi 10 minit nak imsak. Siapa tak habis, aku paksa dia basuh semua pinggan pagi ni. Alhamdulillah. Sumpot. Suka lagi. Dah azan ke? Imsakkan azan. Dah imsak lah, Ali. Letak gelas tu. Tapi tekak aku rasa macam pada pasir ni. Oleh, Adam muka. Tadi sibuk gaduh dengan aku kat bilik air. Sekarang, rasakanlah nikmat kehausan di hari pertama. Kau! Siap kau jap Sudahlah lagi. tu. Jom kita niat sama-sama. Nawaitu Somalhadin. Cerita kita. Drama perpuasaan. Kai, kau rasakan kenapa kipas tu nampak macam roti canai terbang Berpusing. Garing. Lepas tu ada kuah dal kat tengah-tengah. Aku lagi teruk, Adi. Aku tengok robot pembersih vakum tu pun dah nampak macam donat coklat gergasi tengah pusing-pusing kat lantai ni. Rasa nak gigit je. Kai, kau tengok comot tu. Kenapa bulu dia yang warna putih tu nampak macam ayam? Bau dia pun macam bau ayam goreng lah. Ludi, kau tak rasa haus ke? Aku rasa macam boleh nampak air terjun kat depan mata aku sekarang ni. Sejuk, jernih, ada aiskrim. Boleh tak kau diam? Kau ni melemahkan semangat betul lah. Puasa tu kan sabar. Sabarlah sikit. Aku sabarlah ni. Tapi kau tu, kenapa kau pegang buku terbalik? Dah 10 minit aku tengok kau tak selap pun muka surat tu. Aku dengar gaji teknik bacaan baru lah. Sibuk je kau ni. Iman, awak rasakan Ali dengan yang lain tu lepas tak hari pertama ni? InsyaAllah lepas, Kim. Biasalah tu. Hari pertama memang mencabar sikit. Nanti bila dah tak berbuka, hilanglah semua penat tu. Iman, Kim, korang ada dapat ais batu tak? Tadi aku mimpi aku mandi dalam kolam ais batu. Syok gila. Istighfar, Mun. Jauh lagi perjalanan kita ni. Bau sabar tu, Miss. Siapa masak ni? Iman ke? Bau tu bunuh aku. Dah baiklah korang ni. Cerita kita. What? Takjil. Dengar sini semua. Bazar ni dah macam medan perang. Kita ada 45 minit je sebelum orang makin ramai. Ali, Kai, korang cari pencuci mulut. Bulat, Jet, korang cari makanan berat. Rudy, kau ikut aku cari air. Kenapa aku dengan Kai? Aku nak ikut Iman cari kuih muih lah. Iman punya pilihan selalu ngam. Sebab kalau kau dengan Iman sampai ke azan maghrib kau tak boleh apa-apa sebab sibuk nak rasa semua benda. Dah, gerak sekarang. Aku? Macam mana? Aku nak beli apa? Mun, kau tugas dia satu je. Jaga parking motor. Jangan bagi orang lain ambil. Alah, orang nak beli baby pancake viral tu. Rudy, kau tengok air hijau tu. Nampak macam permata zamrud kan? Kalau aku dapat tengok sekarang, rasa macam boleh terbang ke langit ketujuh. Jet, jaga mata kau. Jangan pandang lama-lama air tu. Nanti bocor puasa kau kat sini juga. Masalahnya, abang jual air tu saja je kacau. Air tu guna kedai besar. Bunyi ais berlaga dengan berang tu. Kedai. Itu satu penyiksaan, Rudy.
Sabar. Lagi 2 orang depan kita. Lepas ni kita beli 3 bungkus terus. 1 untuk Ali sebab dia pesan tadi. Tengok tu, murtabak daging cheese lele. Kita kena beli ni. Oh, tengok sebelah tu pula. Roti jalafa. Kita kena beli tu juga. Bulat, ingat pesan Iman. Beli ikut keperluan, bukan ikut nafsu perut kau yang macam tangki simpanan tu. Ini keperluan lah ni. Keperluan untuk kebahagiaan hati aku masa berbuka nanti. Mika, tengok ayam kecil tu. Dia macam tengah panggil nama aku. Bulan, belilah aku. Dah, jom jalan. Kita beli murtabak ni 1 je. Nanti mubazir. Ali, tengok ni. Aku dah modifikasi telefon aku jadi scanner sedap 3000. Dia boleh kesan mana je yang guna bahan asli dengan mana yang guna pewarna lebih. Cepat Kai, scan gerai tepung berita tu. Aku nak yang paling lembut dan lemak berkrim. Tidak! Baru pukul 6. Siapa yang baru semua tu? Mestinya kerja ejen-ejen dari kedai sebelah ni. Semua dah ada. Jom kita balik. Lagi 15 minit nak berbuka ni. Rizka, Kim, tolong pegang plastik kuih tu elok-elok. Settle, Iman. Tapi, mana Mun? Korang, tengok ni. Aku berjaya. Sambil jaga parking, aku sempat kirim ke abang sebelah ni. Dah. Jom balik cepat. Ali, jangan nak curi-curi hidup bau sate tu. Masuk dalam kereta sekarang. Mana ada aku hidung? Sate tu yang masuk dalam hidung aku sendiri. Kai, kau rasakan jam dinding kita ni baterai dia nak habis ke? Kenapa jarum saat tu gerak lambat sangat? Ting. Dah macam sejam 1 saat. Aku dah cek tadi guna sensor aku, Ali. Jam tu okey je. Masalahnya sekarang sensor perut kau tu yang dah overhead. Sabarlah, lagi 5 minit je. 5 minit tu rasa macam 5 tahun, Kai. Tengok ayam pecik tu. Dia macam tengah buat tarian gelik depan mata aku. Okey, memandangkan hari ni hari pertama, siapa nak baca doa berbuka? Rudy, kau kan paling alim hari ni sebab pakai kain pelikat tadi petang tadi. Kenapa aku pula? Bagilah cik. Dia kan saya pudara. Bagilah dia baca doa supaya makan ini berkat. Aku baca doa nanti takut semua makanan dia terbang masuk mulut aku dulu. Bagilah Bulan. Dia paling banyak sumbang lauk tadi. Aku tak boleh. Aku tengah fokus tahan gelora dalam jiwa ni. Iman lah. Iman kan paling tenang. Tak apa, biar ada yang baca. Kan ada yang paling semangat beli barang tadi. Aku boleh. Tapi kalau aku tersasuk baca doa makan sahur, korang jangan gelak Oi, comot. Turun. Ini bukan waktu makan kau. Kau dah makan ikan rebus tadi kan? Comot pun dah tak sabar tu. Tengok tu. Dia pun dah standby depan piring kurma. Kejap, mana satu kurma mahal Rudy tadi? Kenapa menampak macam kurma biasa je yang Ali beli ni? Ali, kau tukar plastik ke tadi? Ini kurma grade C yang kau beli tu. Kurma aku mana? Alamak. Aku rasa tadi aku tertinggal ke atas motor Mun dah. Kurma mahal tu ke? Aku dah bagikan pakcik guat depan tu tadi. Kesian dia berbuka sorang-sorang. Sedekahkan amananmu dia. Mun, itu harga dia RM30 sekotak lah. Dah. Nak dekat dah ni. Semua standby. Rudy, kau dah ready? Aku dah sedia dari pukul 10 pagi tadi lagi, Ali. 3, 2, 1. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftaltu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, nikmatnya. Rasa macam nyawa aku baru masuk balik badan. Martabak ni rasa macam dibuat oleh bidadari. Ali, kau cakap air ni banyak pewarna Rasa sedap je. Tak ada rasa kimia. Oh, tadi aku dah neutralizekan balik guna gadget aku. Aku masukkan sikit ekstrak pandan. Barulah asli. Oh, patutlah sedap. Nasib baik kau buat. Kalau tak, memang aku baling kau menggait sini kat muka lagi. Cerita kita. Drama Tarawih. Aduh, aku rasa berat lah nak bangun pergi tarawih ni. Ada gadget yang boleh tolong angkatkan badan aku tak? Jangan nak mengada. Lepas ni semua pergi masjid. Ali, kau basuh pinggang hari ni.
Pinggan? Kenapa aku? Kan aku dah pasang spanduk petang tadi. Sebab kau yang tertukar kurma roti tadi. Cepat, sebelum aku simbah guna kuah ayam pecik ni. Ya dah. Asyik aku je kena. Comot, jom tolong aku. Comot. Kai, cepatlah. Saf depan tu dah nak penuh. Kalau kita duduk belakang, nanti dia asyik terbang je masa sujud. Ganggu konsentrasi aku. Kejap lah. Aku tengah kunci motor guna smart lock aku ni. Takut kena angkut dengan fan jenazah je motor kita ni sebab pakai merata. Korang ni pergi masjid pun nak lumba. Cubalah tenang sikit macam aku ni. Kau ni cakap je besar. Dari masa nak pakai samping, kau yang paling kena kabut cari pin sebab takut terlontar. Diamlah kau pendek. Oi! Ali, kau rasa imam malam ni baca surah panjang ke pendek? Aku dah mula rasa senak mutabak bulat tadi ni. Sabarlah Jade. Baru rakaat pertama. Kau jangan buat hal nak terlepas angin kat sini. Satu saf ni pingsan nanti. Korang, kenapa aku rasa macam karpet masjid ni empuk sangat Rasa macam nak baring terus masa sujud nanti. Alisha, tengok ni Kong Kim tu. Cantik lah. Ada bunga-bunga kecil. Mana dia beli? Aku nak satu warna pink. Mon, kita nak solat ke nak buat fashion show? Fokuslah. Kejap lagi dah nak mula ni. Dah. Dapatkan saf je semua. Jangan bising. Nanti makcik-makcik depan tu jeling kita. Bener lagi. Dah raya kah? Maaf. Astaghfirullahaladzim. Mana selipar aku? Tadi aku letak kat sebelah tiang ni. Selipar Jepun kau yang warna kuning tu ke? Aku rasa tadi aku nampak budak-budak kecil main baling-baling kat tepi longkang tu. Apa? Itu selipar kegemaran aku. Odi, selipar aku tak ada ke? Selipar kulit aku pun tak ada. Tinggal selipar saiz budak tadi kat sebelah kanan je. Kejap, biar aku guna gadget tracker aku. Ali, selipar kau dikesan kat bawah motor Pak Imam. Macam mana boleh sampai sana tu? Alhamdulillah. Hilang terus siapa nak selipar hilang bila dapat berbunyi. Sedapnya. Sedap memang sedap. Tapi macam mana kita nak balik ni Rudy? Takkan nak jalan kaki ayam sampai rumah? Melecur kaki kita, oi. Kau ni, diamlah. Ini semua kau punya pasal. Kalau kau tak ajak aku lumba lari masuk masjid tadi, aku takkan letak selipar aku merata. Nah, aku dah agak dah korang ni cuai. Aku dah simpan awal-awal kat dalam beg plastik tadi. Aisyah, kau penyelamat nyawa kita orang. Terima kasih. Lain kali pakai selipar tu yang borok sikit. Macam selipar jet ni. Orang nak curi pun fikir 2 kali. Sebab baru dia internasional sangat. Woi, mana ada bau? Ni bau original lah.